So hello guys and welcome back to another video on this YouTube channel More Coffee. So in today's video guys, macam korang nampak kat sini, aku ada new camera which is aku bukan nak review sangat pun sebab aku pun tak adalah pro sangat buat kamera ni kan, tapi boleh lah. Okay, so apa yang aku nak bagi tahu in this video is about this camera lah. Actually aku just nak bagi tahu pasal this camera. Okay, apa perbezaan di antara kamera ni dengan kamera-kamera yang lain. Okay, so in this video juga aku tak bagi tahu in detail sangat pasal kamera ni tau. So korang jangan tertanya-tanya pula. Kalau korang nak tanya, komen lah kat bawah, nanti aku jawab based on aku punya information yang aku ada. Okay, kalau dalam video ni aku just bagi tahu apa yang aku nak bagi tahu je, which is the important part. Okay, so before aku bagi tahu kat korang pasal this camera, kita unboxing dulu dia punya camera. Okay, so let's go. Okay, so macam korang boleh nampak kat sini, this is dia punya dia punya looks camera kat sini, and then dekat bahagian tepi dia ada tulis dia punya model which is ZV-E10, and dekat bahagian atas ni macam biasalah dia punya nama which is Sony. Okay, so once korang buka this camera, korang akan nampak automatically dekat atas macam biasa dia punya information and everything, kad-kad dia ni semua. So benda ni biasa korang akan dapat kalau once korang purchase this camera. Apa-apa jenis kamera pun yang korang beli, memang korang akan dapat details yang macam ni lah. Okay, so ada stiker and everything. So benda ni tak penting untuk kita nak tengok untuk video kali ni. Okay, so this is actually dia punya battery which is aku dah letak dekat dalam dia punya kamera. So battery dia aku dah letak kat kamera. Biasa dia akan letak dalam ni lah, sama juga macam mana dia letak di kamera korang. Kamera korang pun dia akan letak dalam something like package macam ni. Okay, so before kita pergi kamera dulu, kita pergi dekat bahagian kiri. Macam yang kau boleh nampak kat bahagian kiri ni, first ada dia punya strap. So ni memang Sony punya strap macam yang kau boleh tengok. Tapi it's up to you guys, macam kalau korang nak pakai lain punya style ataupun korang nak pakai lanyard ke, still boleh, just ikat je dekat dia punya kamera punya body. Okay, so this is the punya first item which is kita tak nak go through sangat pun dekat dia punya strap. And then this is dia punya power cable. Okay, power cable dia ada 3 tak silap aku. Okay, so this is the first one, this is the second one, and this is the third one. Okay, korang akan dapat 3 power cable. Okay, yang ni 3 pin. Okay, 3 pin ni obviously memang Malaysia punya, kita pakai 3 pin lah, kita punya plug kan, so memang 3 pin. And also ada datang juga dengan 2 pin ni. Okay, yang 2 pin ni korang boleh pakai lah dekat kita. Yang ni basically mostly US punya type tak silap aku. Okay, macam korang boleh nampak, this is US punya type. Okay, design ni US punya plug biasanya. And next, this is dia punya body battery guys. Okay, this is bukan dia punya battery. Ini bukan battery dia, tapi ini body untuk korang charge dia. Ni tempat korang cucuk dia punya power plug dia, which is ni. And then this is dia punya USB untuk korang cucuk dekat bahagian sini. USB ni itu USB-C sebab this camera dia guna USB-C. Jenis type untuk korang charge kamera ni menggunakan type C. Okay, and next pula dekat bahagian dekat dalam cap ni macam korang boleh nampak, kita ada dia punya windscreen. Okay, windscreen ni which is untuk korang yang kalau buat vlog kan, obviously orang yang buat vlog ni korang memerlukan windscreen macam ni. Okay, korang memerlukan windscreen macam ni supaya kalau ada angin ke ataupun tengah ada angin lah, so dia tak ganggu korang punya audio. Okay, korang punya audio tak crack lah sebenarnya cerita. And last but not least is dia punya camera. Okay, so this is dia punya camera guys. Yes, as you guys can see. So actually untuk this camera aku dah pasang dia punya screen protector and also lens protector. Okay, which is dekat lens dekat bahagian depan ni, korang boleh nampak aku dah pasang dekat bahagian depan ni. So which is kalau if apa-apa terkena ke, dia tak adalah cala directly dekat lens. Dia cala dekat dia punya protection tu. Sebab dah pasang protection, macam korang boleh nampak ada merah-merah kat tepi ni kan, which is this is dia punya protection lah. Okay, and also dekat bahagian screen pun aku dah pasang protector. Dekat bahagian screen depan ni aku dah pasang screen protector kat sini. Kau boleh nampak lah. Okay, aku dah pasang screen protector kat situ, which is macam aku cakap lah, screen protector ni is important, sama ada untuk korang punya lens ataupun untuk korang punya screen. Memang penting sebab benda-benda macam ni, takut korang punya shooting daily ataupun vlog korang ke terkena batu pasir, kita tak tahu kan, benda-benda kita tak nampak, habuk kan, apa-apa kan, so memerlukan protection. Okay, benda-benda macam ni memang memerlukan protection. So tanpa aku melengahkan masa korang semua, aku bagi tahulah apa specification dia punya kamera, apa yang ada kat kamera ni, apa yang best about this camera and everything. Aku takkan bagi tahu in detail macam aku cakap, aku takkan bagi tahulah sensor dia ke, dia punya sistem ke, apa semua tu korang kena beli and research ni pasal kamera. Okay, pasal kamera ni kalau korang nak belajar, korang boleh slowly get in touch pasal kamera, tahu pasal kamera pun, and then lama-lama baru korang akan jadi expert lah pasal dia punya sistem. Okay, so first thing first, macam biasa kat atas ni ada butang on off. Kalau korang boleh nampak, ni ada butang on off, ini ada record button, and then dia ada channel 1 punya button, and kalau kat sini pula is zoom untuk zoom in dan zoom out, and this is shutter button.
And ini ada 3 mode guys. Okay, this is mode untuk ambil gambar, this is mode untuk ambil video, and this is mode untuk korang ambil slow motion, which is SNQ. Okay, and this is dia punya microphone guys. Okay, dah bagi atas ni macam korang nampak, this is dia punya microphone, and then this is dia punya tempat untuk korang shoe atau untuk korang mount apa-apa dekat sini lah, atau korang nak letak windscreen yang dibagi tadi ke, ataupun korang ada external microphone ke, so you guys boleh just put in here. Okay, and dekat bahagian tepi korang boleh tengok, this is dia punya audio jack punya port. Jangan risau, certain kamera yang lama-lama dulu kan tak ada kan audio port, so this is ada audio port kat bahagian tepi kalau boleh nampak. Okay, ada dia punya audio port dekat situ, and this is dia punya tempat untuk korang cas. Ni untuk bahagian cas, which is bahagian atas, bahagian bawah is dia punya HDMI, and then this is untuk you guys punya headphone, which is kalau korang yang nak dengar apa yang korang cakap untuk korang audio, biasanya korang tak akan dengar speaker yang di built in dalam this camera, memang korang tak akan dengar macam tu, memang tak akan dengar kuat. So dia ada bagi audio jack untuk you guys punya kamera. Okay, so korang just boleh cocok, and then you guys boleh dengar lah korang punya audio yang korang record based on this camera. Simple. Okay, so this is dia punya bahagian bawah. Kalau korang boleh tengok, ada tempat untuk korang letak dekat tripod, which is this is korang boleh tahulah screw yang basically korang letak kat tripod tu, and ni is dia punya bateri. Okay, this is dia punya bateri. Macam korang boleh tengok, bateri dia simple lah, bateri semua orang tahu. And this is dia punya SD card, tempat untuk korang place dia punya SD card. Okay, alright, that's all about dia punya bateri. And dekat bahagian sini, kita go through dekat sini pula, ada dia punya menu, ada FN button, ada display button, ISO, and then ada any kind of button korang boleh pusing, so that korang boleh go to next punya setting. And ni ada display button untuk korang buka dia punya camera, and also ada delete button lah. Okay, so dekat bahagian depan dia tak ada apa-apa sangat pun. Okay, bagi aku kamera ni is simple untuk beginner. Siapa yang baru nak get in touch dengan kamera, yang baru nak tahu pasal kamera, korang boleh get Sony ZV-E10. Sebab bagi aku dia tak complicated. Macam certain kamera, bagi aku ada jenis yang baru nak main kamera tapi dah beli kamera yang terlampau besar. Aku tahu korang mampu, tak salah pun korang nak beli kamera yang terlampau mahal, it's up to you guys lah. Tapi dia punya sistem berlainan. Okay, sebab kadang dia ada filmmaking punya kamera, ada mirrorless punya kamera, ada APS-C punya kamera. So banyak, ada full frame, mirrorless, and macam ni mirrorless kamera lah. Okay, mirrorless kamera yang kecil and compact macam ni. So bagi aku memang 2 in 1 lah. Kau nak buat vlog boleh, nak buat video biasa boleh, nak buat any kind of video pun boleh. Okay, oh lagi satu, apa yang best ni Sony ZV-E10 ni is dia is changeable lens. Okay, dia punya kamera boleh tukar-tukar lens. Korang boleh buka lens dia. Okay, korang boleh buka lens dia, and korang boleh tukar to any lens yang you guys nak. You guys nak lens panjang ke sampai tembok, okay, lens tinggi kelapa sawit ke, korang tak kisah, ikut you guys. Okay, so it's up to you guys. That is the best thing yang bagi aku, that is the best thing lah untuk this camera Sony ZV-E10. Tapi aku akan bagi tahu juga kekurangan dia. Aku takkan bagi tahu apa yang terbaik je. Itu dah macam jilat lah kamera ni. Kita go through dekat dia punya keburukan, which is bagi aku je lah kot keburukan. Bagi korang aku tak tahu. Okay, ni based on aku lah. Kalau korang rasa benda tu bukan keburukan untuk korang, then that is the good thing lah. Bagi aku, untuk button-button ni semua is the best thing lah untuk beginner, serius. Sebab button dia tak complicated, and then tak terlampau banyak. Macam certain kamera sampai tepi-tepi ni pun ada button. So macam korang pun dah kena jam, nak kena faham satu-satu tu, faham tak? So kekurangan dia is dekat dia punya menu ni, kalau korang boleh tengok. So dekat certain kamera, dekat bahagian video, okay, korang boleh adjust tau dia punya macam file format ni kan, ada SAVC and everything kan. So korang actually boleh setting 2 ni je untuk record. Kalau record, korang just boleh setting untuk 2 ni je, record setting and file format. Benda lain korang tak boleh sentuh untuk video. And that is bagi aku macam tak ada masalah pun, as long as korang still boleh guna untuk recording. That is a good thing lah. Okay, and yeah, kalau korang boleh tengok, kalau korang guna SAVC HD, baru korang boleh pakai like banyak macam ni. Okay, untuk record setting lah. Kalau korang pakai 4K, memang ni je yang dia boleh tampung. Okay, memang 2 ni je yang dia boleh tampung. It's up to you guys lah nak pakai mana. Untuk orang yang baru nak ambil gambar, this is the good camera. Bagi aku, this camera is more simple, memang relax, tak menyusahkan. Dan korang nak ambil gambar, ambil video pun santai. And kalau korang nak tengok footage about this camera, korang just boleh go through dekat video aku yang latest. Okay, video vlog aku yang latest, which is yang masuk kat dunia aku kejap tu. So video tu actually aku guna kamera ni.
memang aku record guna kamera ni. Fully. Boleh dikatakan 80% aku record pakai kamera ni. And 20% lagi aku pakai smartphone lah. And bagi aku quality dia is the best. Serius cakap. Walaupun record setting dia tak banyak, tapi bagi aku this is the best camera lah. Sampai korang dah jumpa setting yang terbaik untuk kamera yang korang guna dan untuk cara yang korang shoot, which is kamera tu akan menjadi kamera yang paling terbaik lah untuk korang. Serius cakap. Sebab aku dulu memang record mostly pakai smartphone. Memang pakai smartphone, 2 smartphone, satu ada bawah ni, satu ada atas ni lah. Atas ni untuk video yang overhead, yang depan ni untuk video depan-depan ni lah. And right now aku dah ada kamera which is alhamdulillah menyenangkan aku jugalah untuk masa sekarang ni, which is aku dah boleh shoot lagi senang lah. Senang cerita tak payahlah aku nak kena pinjam phone orang, macam tu. Tapi itulah, bila dah ada kamera ni shoot makin kurang. Aku tak tahu kenapa. I think that's all apa yang aku nak bagi tahu kat guys. Tapi aku lupa nak bagi tahu kat guys, which is this is the flip camera. Jangan risau, kamera dia boleh pusing. So which is aku boleh tengok muka korang, korang boleh tengok muka aku. Nampak tak tu? Macam tu lah aku bikin setup. Nampak tak? This is dia punya smartphone, dan atas ni ada smartphone satu. Korang tak payah nampak lah kalau kau shoot macam ni boleh nampak. Tapi nampak ke? Sekejap. Oh boleh. Sabar sekejap. Kita buat dia geng. Kita buat dia. Dia tembak muka aku. Sini. You guys see that? Ada smartphone atas ni, belah sini. Okay. So this is aku punya tripod. Okay. So macam lain-lain macam punya cara nak menunjuk ni pasal. And also kalau korang punya kamera still on lama, this camera kalau on lama sangat, which is korang tengah pilih gambar nak transfer ke apa semua, kamera korang akan automatically off tau. Tapi korang tak off pun, dia punya button ni macam korang tengok, korang tak off pun button ni. Tapi dia punya screen ni tutup. Sebab korang tengah setting something dekat korang punya kamera. Tapi once korang nak onkan dia balik, korang just tap je lah dekat sini. Tap je button shutter ni, which is dia akan on balik. Sebab dia akan save you guys punya battery actually. Sebab korang dah tutup, so dia akan tutup lah. Tapi korang tak off pun korang punya kamera. Macam tu. So dia save battery. Bagi aku this is the best innovation yang Sony buat lah. Which is banyak je benda aku rasa, cumanya aku tak mendalam lagi pasal kamera ni. So yeah, this is the new camera and the latest camera, which is every video aku lepas ni, video review, video vlog and video talking head, any kind of video yang aku buat, semuanya insyaAllah akan menggunakan this camera. So yeah, I think that's all for today's video guys, and thank you so much for staying from the starting of the video until the end of the video, and I'll see you guys on the next video.